Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini ialah hari kemenangan bagi orang yang menempuh puasa sepanjang Ramadan dengan iman dan pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini dan esoknya adalah hari kegembiraan dan hari kemenangan. Dengan sebab itu, bila kita menyambut hari raya atau berada pada malam hari raya, hendaklah kita memperbanyakkan takbir, tahmid dan tasbih berserta dengan takdis, iaitu memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Masjid Al-Azim ini kita menjadi satu amalan, di malam hari raya kita melakukan solat sunat tasbih dan melakukan solat sunat witir dan membanyakkan takbir, tasbih, tahmid dan takdis, memuji Allah Subhanahu wa taala kerana berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini ada pertikaian di kalangan ulama, tetapi ia merupakan salah satu daripada fadailul amal, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan membanyakkan takbir, dengan membanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan pada waktu itu matinya hati-hati manusia, tetapi hatinya tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Masjid Al-Azim ini, kita dapat menghidupkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadat ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.